CB ke? Okey, hari ni kita dapat kes Honda City 2005. Okey, Honda City 2005 ni kita recommend dia supaya tukar full set. Full set baru semua tukar lah. Compressor, condenser, cooling coil kan, hose, aluminium pipe. Cooling coil dia yang lain kita pakai OEM, yang cuma compressor kita pakai yang original lah. Wow. Sebab model ni dah lama kan, abang ori tak ada lah, tinggal yang compressor saja yang masih ada lagi original. Jadi kena keluar model lebih sikit lah, tapi insyaAllah dia jangan lama lah. Compressor ori boleh pakai lama lah insyaAllah. Kita recommend kat Honda ni. Honda pun ada modal kan, daripada duit sikit, dia tukar baru. Cooling coil, SWJ, condenser, OEM ya, SWJ. Sini tengok dulu. Hostnya 58. Ya. Ni. Ya. Kok? Tahu. Ni 58 tak ada. Ni ada. Kalau ikut Ada. tu mana? Ni tak ada. Ni tak ada. Ini dah lah ni. Kita cek dulu, cek dulu. Sekarang telefon. Senden original. Senden on. Senden ori. Honda City 2005. Okey. 2015. Tukar full set. Full set baru. 2005 bukan 15, 2005. Tukar full set baru. Set lama dia dah tak dipakai dah. Tukar yang baru. Nanti kita ambil video untuk abang ambil.